Dia hanya pakai bra dan pakai spender saja. Sumpah. Perempuan. Okay? Gila. Artis perempuan. Dia syuting malam. Seorang artis perempuan, saya tak perlu mention dia siapa. Dekat tangan dia ada keris kayu. So keris tu bergerak-gerak, bergegar-gegar. Mata saya ni saya cepat alert. Saya tengok. Okeylah, tak apalah. Okay. Kita syuting di rumah Thailand. Rumah Thailand ni dia terkenal dengan tiang-tiang yang besar, termasuk satu tiang seri ni sebesar begini lah, lebih kurang satu kaki, dua kaki, tiga kaki macam ni lah. Ya. Melintang macam tu. Jadi waktu dia macam menyanyi, tapi suara dia sekilas mata saya tak tahu dia panjat daripada dinding mana, dia dah duduk di atas tiang seri kat atas tu yang melintang ni. Dia meniti sambil dia cabut keris, dia meniti. Dia bukan mengilai tapi separuh ketawa. Ui, gila tu. Malam tu kita orang semua ada yang tengah syuting dekat ujung sana, kita tengah menunggu kat sini. Saya dengan ada 2-3 orang kawan lagi baru panggil pengarah datang. So kita nak bawa turun dia ni macam mana? So terangkan lampu yang syuting semua tembak ke dia. Kita pujuk. Pujuk dia duduk sampai dah duduk dekat tiang yang melintang ni. Dia duduk, dia buai kaki dia. Dia tarik, kita tangkap dia ramai-ramai. So tarik kaki dia, dia jatuh. So masa jatuh tu sempat lah tangkap kan, 4-5 orang lelaki tangkap. Memang tenaga bukan tenaga dia lah. Kuat gila. Bukan tenaga dia. 10-15 minit selepas dia masuk ke bilik hotel tu, dia turun balik. Tetapi turun kali ni dalam keadaan separuh bogel. Dia hanya pakai bra dan pakai spender saja. Sumpah. Perempuan. Okay? Gila. Artis perempuan. Artis perempuan pakai macam tu. Dia lari, dia turun keluar pintu hotel Melaka Raya tu. Kebetulan waktu itu ada polis peronda. Kita panggil polis. Polis nak pergi tangkap macam mana kalau dalam keadaan separuh bogel macam ni. Dia kata tak boleh. Ni bukan kerja kita ni, dia kata. Orang hotel, pekerja hotel tu, dia bawa keluar selimut. Perempuan tu muda. Muda lah. Wish. Muda. 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 Tapi kalau dalam keadaan tu tengok muka dia pun tak lalu. Kenapa? Jadi Muka dia nampak garang. Muka dia nampak sangat garang. Mata dia nampak besar. Dia menjerit. Orang hotel, staf hotel tu bawa keluar selimut hotel. Balut ramai, barulah kita tangkap. Polis kata bawa masuk balut dalam. dulu. Kena balut dulu. Balut Abang balut badan sekali dia. lah. Saya tak lah. Saya tengok je. Kan? Lepas tu polis tu kata bawa masuk hotel lah. Bawa masuk dalam hotel. Dia kata ni tak boleh ni. Dia kata pergi cari orang yang pandai lah. Ustaz. So, pergilah runner ni pergi cari ustaz. Malam pukul 10 lebih, pukul 11. 11 lebih macam tu. Pergi cari ustaz. Sampailah satu perawat lah. Saya tak panggil dia ustaz lah. Dia perawat sampai kat bilik hotel ni. Kita orang ramai kat dalam tu. Dia sampai-sampai. Dia kata kenapa ni? Dia kata sini bukan bidang saya. Habis tu kata tadi bomoh, saya ni kerja dekat Taman Buaya. Saya bomoh buaya. Dia ini nampak macam kelakar tapi sebenarnya berlaku. Betul-betul? Ya, dekat Aikro. Dia kerja dekat Taman Buaya Aikro. Dia menjinakkan buaya-buaya. Oh, itu bomoh buaya. Ya, Oh, dia jinak namakan buaya-buaya. Ya, dia jinak, dia bela buaya-buaya yang liar ni. Dia kerja dia bagi makan, menjinakkan, itu je. Dia kata kalau nak berubat juga boleh, bawa dia ni, saya bawa pergi rumah guru saya. Oh. Jadi malam tu kita Salah pun orang pula. malam tu kita pun kita cempung dia, kita panggil, kita cempung, kita angkat dia bawa masuk dalam van. Masih lagi dalam keadaan selimut tu, masukkan dalam van. Abang ikut sekali ni? Ya, saya ikut. So dudukkan dalam van dengan bomoh tu tadi sekali, bawa pergi ke rumah guru dia di Merlimau kalau tak silap saya lah, Merlimau. Bawa pergi. Dalam perjalanan tu dia okey semua. Dia sembang. Kejap dia ada, kejap bukan dia. Oh. Sekejap dia sedar, tolonglah panai ni, bukalah. Lepas tu, kenapa kau tengok aku? Ui. Dia on and off. So kita tak tahu
Itu yang katakan jin ni dia banyak sangat tipu muslihat dia. Kita tak tahu yang mana satu dia, yang mana satu kita. Kan?